Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada tips untuk mengenal ajaran sesat ialah ajaran sesat ini dia tidak menggalakkan pengikutnya untuk berinteraksi dengan masyarakat umum. Mereka akan cuba untuk mengasingkan pengikut-pengikut mereka daripada masyarakat umum. Salah satunya ialah dengan cara tidak menggalakkan pengikut-pengikut mereka mengerjakan solat berjamaah di masjid ataupun surau bersama dengan masyarakat umum. Jika mereka melakukan kerja-kerja solat berjamaah juga, maka mereka akan mengerjakan solat berjamaah di kalangan kumpulan mereka sahaja. Tapi ini tidak bermaksud mereka tidak langsung pergi ke masjid ataupun surau. Dengan keadaan ini mereka tidaklah mereka cuba untuk menyembunyikan sedikit gerak kerja mereka, tapi pengasingan ini perlu untuk memberi ruang yang secukupnya bagi mereka menyampaikan doktrin-doktrin mereka kepada pengikut-pengikut mereka.